Okay. And then yang B, activity B, duration dia di sini 10. So tambah sajalah. Dia jadi 15. Okay, baik. Teruskan. Next. Okay, next. Activity C sama juga. 5 tambah 7, dia jadi 12. Okay, bermakna 5 yang dekat earlier start tu, you dapat daripada mana? 5 tu, 5 yang dekat earlier start tu. Earlier start tu, you dapat dari mana? Daripada activity yang pertama. Betul lah, activity pertama tu di mana? Earlier start juga. Ya, early finish. Okay, baik. Early finish ni kalau di dalam Microsoft Project dipanggil predecessor. Oh, predecessor. Early finish. Take note. Kalau boleh take note lah kan. Oh, okay. Kalau early start gitu tuan, dia kena panggil apa? Early finish tu dipanggil successor. Early start. Early start tu dipanggil successor. Successor? Successor dalam Microsoft Project, successor. Successor. Tak apa, you take note, spelling salah pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Biar nanti kita berbetulkan tu akan jadi ingatan pada you sampai bila-bila. Okay, tuan. Kalau you dapat semua benda yang betul, mungkin you tak ingat. You tak akan ingat sebab jalan benda betul kan. Macam kita ni lah kan, kehidupan kan. Asyik nak betul saja. Tapi apa yang kita belajar? Macam orang kena rasuah lah kan. Macam kena tangkap rasuah. Macam sekarang yang hangat diperkatakan kan. PTD kan. Panglima tentera apa semua bagai kan. Apabila jadi macam ni, dia orang akan ingat sampai mati mah. Tapi sudah terlambat. Bukan nasi sudah jadi bubur tau. Nasi sudah kering. Kalau bubur boleh makan lagi kan. Ini sudah tak boleh makan. Kalau makan pun mungkin sakit perut lah. Menyesal tak kesudah. Okay, teruskan. Okay. Yang activity D 5 tambah 8 dia jadi 13. So dia akan pergi ke E pula, activity E pula. Okay, di sini ada 2 error dia. Ya, bukan error. Apa ni? Anak panah dia. Laluan. Kita panggil dia laluan. Laluan. Ini kena panggil laluan, tuan. Okay, sekejap. Laluan. Sekejap saya tambah. Laluan ni di dalam Microsoft Project dia dipanggil dependency. You tahu kan dependency kan? Tidak, tuan. Kebergantungan. Dependency. Okay. Kalau tiada kebergantungan, mana mungkin you sorry saya tanya you anak berapa? Kedua. Anak 2. Anak you ada 2 orang. Oh, anak. Belum tuan, saya belum ada anak lagi. Okay, tak apa. Jangan risau. Okay, let's say lah nanti you ada anak. Itulah dependency you. Sorry, dependency lah. Itulah you punya next task. Apabila you kahwin dengan you punya wife, you akan ada satu hubungan iaitu dipanggil dependency. Dependency itu akan melahirkan satu output iaitu the next generation. Macam projek, jika hubungan terputus, tidak akan ada the next activity. Tidak akan ada the next punya generation. Jadi you kenal pasti benda ni as a realistic plan. Maksud tu realistic punya work sequence. Realistic lah maksud saya. Okay, baik. Sorry itu saya you pun dah kahwin, I pun dah kahwin kan. Realistic ni dipanggil you berkahwin bukan dengan gay. Dan faham tak? Dia kena bertemu negatif positif. Kalau tidak bertemu negatif positif, program ni tidak boleh baca. Mungkin dia boleh baca, tapi baca pun tak ada generasi, tak ada hasil dia. Mungkin dia baca tak accurate. Dan sistem ni mungkin perlukan collaboration. Tu tahu tak penggunaan dia ni? Dia faham? Okay, teruskan. Okay. Yang activity B dan D